Assalamualaikum. Tak pernah kan tengok saya pakai baju macam ni kan bila saya buat resensi buku. So hari ni hari special sebab saya baru balik kerja. Habis kerja terus buat video. Macam gitu. Punyalah excited nak cerita pasal buku kali ni kan. Korang pernah tak terfikir macam mana rasa hidup sehari-hari dalam kedai buku? Bangun pagi, terus nampak buku penuh bertimbun-timbun, kena kerja dalam kedai buku daripada pagi sampai ke petang, malam pun tidur dengan buku lagi. Macam mana rasa dia? Buku yang saya nak cerita ni, dia bukan setakat membawa kita ke dalam dunia buku, tapi juga untuk bantu kita cari diri kita yang baru. Jadi buku ni bertajuk Hari-Hariku di Kedai Buku Morisaki. Ditulis oleh Satoshi Yagisawa yang merupakan seorang penulis Jepun dan diterjemahkan oleh Hazman Baharo. Takako, watak utama dalam buku ni, asalnya dia meluahkan, dia ada berkawan dengan seorang lelaki ni. Dan bila dia dah berkawan apa semua tu, dia dah rasa ada perasaan kepada lelaki ni. Dia pun cuba dah meluahkan perasaan tu, tetapi tersangkut. Dia dapat tahu ada sesuatu yang berlaku terhadap perhubungan mereka yang menyebabkan dia terjatuh ke lembah kemurungan. Tetapi pada ketika itu dia tak dapat nak meluahkan perasaan tu sebab siapa lagi ada dengan dia. Dia pun berada di bandar, keluarga dia tak ada berdekatan dengan dia. Jadi dia rasa keseorangan. Tetapi tiba-tiba ada satu panggilan daripada salah seorang keluarga dia, iaitu Pak Cik Satoru. Dia mengajak Takako pergi ke kedai buku dia dan mula bekerja dengan dia. Tapi yang peliknya Takako, dia pun pergilah ke kedai buku Pak Cik Satoru ni sebab lelaki yang dia berkawan tu adalah satu company dengan dia. Dia dah rasa sangat kemurungan, dia pun berhenti kerja dan dia tak tahu nak pergi mana. Dia pun pergilah dekat kedai buku Pak Cik Satoru. Dia tak sangka apabila dia pergi saja ke kedai buku Pak Cik Satoru tu, segala-galanya berubah. Lagi-lagi kepada kehidupan dia. Tapi yang lagi menariknya adalah kepada kehidupan Pak Cik Satoru tu sendiri. Bila saya baca buku ni, saya nampak ada persamaan di antara Takako, watak utama dalam buku ni, dan juga Pak Cik Satoru. Yang mana kedua-dua ni, dia macam sedang mengalami memendam rasa. Dia tak dapat nak meluahkan sesuatu benda. Tapi masing-masing nampak, macam contoh, Takako dia macam memendam rasa. Pak Cik Satoru perasan, tapi dia akan memberi semangat. Tapi bila Pak Cik Satoru pula memendam rasa, si Takako pula perasan. Dia pun bantu juga si Pak Cik Satoru ni untuk meluahkan rasa dia, kan? Supaya dia boleh melepaskan apa yang terbuku dalam hati dia. Kenapa mereka ni memendam rasa? Apa yang menyebabkan mereka ni memendam rasa pula? Dan kenapa dia kena melepaskan? So kalau korang nak tahu, korang kena baca buku Hari-Hariku di Kedai Buku Morisaki. Bagi saya buku ni agak mengesankan sebab gaya penulisan Satoshi Yagisawa ni. Tapi mungkin sebab penerjemah dia, Hazman Baharo ni, berjaya menarik perhatian saya dan juga menjadikan saya terkesan, hati saya terkesan dengan penulisan dia. Sebab mudah difahami, perkataan pun menggunakan perkataan yang mudah, kemudian ayat pun tak terlalu panjang, tak terlalu pendek, tak berlirik-lirik, tak ada redundant sangat, dan perasaan tu cukup. Contoh kalau dia dah ada rasa humor, cukup, punch dia cukup. Kalau dia nak ada perasaan sedih, penerangan dia pun cukup, ambil masa yang cukup untuk kita nak merasai kesedihan tu. Kalau dia ada rasa rindu, dia ada rasa cinta, dia ada rasa marah, rasanya penerangan dia memang, bagi saya, dia tak terlalu panjang menyebabkan orang rasa boring kita nak baca. Kita dah faham, kita dah tahu dah dia dah marah, tapi dengan kemarahan dia tu cukup untuk mendalami perasaan si watak dalam buku ni. Dan bila kita baca buku ni, macam kita tak perasan kita dah baca banyak sangat halaman. Kita rasa macam memang mengasyikkan lah bila kita baca buku tu. Dan benda yang paling penting bila kita baca buku cerita ni adalah kita boleh berada di latar tempat yang sama dalam watak tu. Dan yang bagus sekali adalah cara dia berbual, cara dia cakap. Memang tak kekok lah. Nampak macam tengah berbual, macam bila kita dengar dia bercakap macam tu, dalam bentuk penulisan tu, kita rasa macam perbualan harian ni. Kita dah biasa dengar ayat macam ni. So memang tak kekok. Dan saya rasa buku ni sangat sesuai kepada lingkungan remaja dan juga dewasa. Sebab buku ni banyak elemen-elemen ke arah kekeluargaan,
cinta, romans dan juga sosial kemasyarakatan, dan juga yang penting sekali adalah minat membaca lah. Sebab dengan membaca buku dan hidup bersama dengan buku adalah satu message yang penting dalam buku ni. Kalau dia tak berada di kedai buku, mungkin pandangan dia terhadap situasi yang berlaku pada diri dia tu makin susah dia nak ada. Dan kenapa kedai buku? Kenapa tak timbunan buku je? Kenapa tak perpustakaan? Pun ada sebab dia. Kenapa kedai buku? Dan dia menunjukkan bahawa mesej tu lebih menyerlah lah apabila adanya kedai buku tu di dalam plot cerita ni. Dan kenapa kedai buku? Korang kena bacalah buku ni, okay? Jadi itu saja daripada saya. Jangan lupa subscribe, like dan komen buku apa yang korang tengah baca sekarang. Dan bantulah saya untuk naikkan subscriber kepada 1000 ke. Dan juga tolonglah share video ni supaya saya boleh dapat capai ramai lagi orang-orang yang mencintai buku ataupun ingin memulakan minat membaca buku. Jadi terima kasih banyak kerana menonton. Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum.